Aku nak tanya, maybe soalan ni macam kurang pandai sikit, tapi aku tak tahu jawapan dia kenapa ramai orang yang angkat dia punya wiper. Aku tahu korang maybe dah tahu, tapi aku tak tahu lagi. So boleh tak korang tolong komen kenapa? Aku buat assumption lah ataupun andaian lah, dia orang angkat ni sebab kereta yang angkat wiper ni dia nak tinggal lama. So maksudnya dia boleh, orang boleh double park kat depan dia. Betul tak? Ataupun andaian aku yang kedua, tak nak bagi cermin kereta rosak, betul tak? Tapi aku rasa tak lah. Kalau dia tak nak bagi wiper rosak kan, mesti dia akan letak benda ni. So tak payah nak angkat semua, tahu tak? Sebelum ni kena angkat macam tu kan. Tapi yang ni kau buka, lepas tu wiper dia tak kena. Dia tak kena cermin kereta, nampak? So kalau korang masuk kereta kan, lepas tu korang nak buka wiper, dia akan automatically jatuh. Okay, lagi sekali, kalau korang nak buka wiper, dia jatuh automatically. Nampak tak? So dia akan jatuh macam ni lah. Kita tunjuk slow motion. Kalau buka wiper kan, dia akan stop, dia akan jatuh sendiri. Last aku tunjuk lah. Okay, lagi sekali. Dia buka sendiri. So tak payah nak angkat sampai macam tu kan. Kenapa orang-orang yang angkat wiper macam ni? Cuba korang komen.